bila dah stop nombor 8 tu kan, so macam mana you punya progress health masa tu, kesihatan? Okey, masa tu lepas saya stop tu, saya memang defaulted lah. Defaulted ni maksudnya memang kau tak pergi check up lah. Hospital call pun saya tak berani nak jawab ni. Saya tak berani nak jawab. Memang hospital. dia langsung tak datang. Maksudnya you memang bukan you angkat, you cakap you tak nak, tak sanggup ke, bukan lah. Memang saya sampai takut nak angkat nombor telefon hospital tau. Hospital telefon. Dia bukan pakai handphone, dia pakai ground line lah. Memang nombor ward. Jadi saya ada number ward kan. Tapi selepas saya decide berhenti tu, alhamdulillah saya punya tahap kesihatan saya tu tak teruk. Satu, saya memang masa tu saya cakap dengan semua orang, saya cakap doakan saya, saya kata sebab saya cakap saya accept dah, saya sakit ni, saya accept dah, apa Allah bagi kat saya semua saya accept cakap. Cuma saya cakap saya tak mampu nak accept dia punya tahap kesakitan tu yang saya tak mampu nak adapt, saya cakap kan. So saya cakap bagilah saya peluang, saya cakap saya buat saya punya own decision, saya cakap kan. So family saya semua pun macam mula-mula semua tak agree. Saya ingat saya pun ada tanya Cik Aziz masa tu, Cik Syukur pun ada cakap dengan saya. Tapi bila saya tanya, Cik Aziz rasa saya sihat tak? Cik Aziz kata, nampak kau sihat. Saya ingat nampak Cik sihat je sebab masa tu saya cakap saya tahu you sakit. Maksudnya you tahu you sakit, tapi saya tak nampak you macam orang sakit. You masih aktif lagi. In fact, ada beberapa event agency you pasti lagi tolong, buat kan, macam tu cakap GABC semua everything kan. Tu yang saya tak, bila you tanya saya kan, you nampak saya sihat tak? Nampak fizikal sihat. Saya tak tahu macam mana keadaan, cuma saya pernah tanya macam mana dari segi progress doktor pergi check up kan. So alhamdulillah, walaupun masa tu saya defaulted dengan saya punya treatment tu, saya punya tahap kesihatan saya tu memang Allah rezekikan saya, dia mudahkan lah Cik Aziz. Tak adalah saya kerap sangat sakit, tak ada. Tapi saya menjaga lah daripada segi sebab saya memang lepas saya sakit tu memang saya keluar always dengan mask. Saya memang tak lepas lah saya punya mask tu. So Berasa-berasa mesti datang office pun pakai mask. Pakai mask. Memang saya memang kena dengan mask saya tu. Lepas tu saya jaga. Saya pun tak expose diri saya pergi ke tempat-tempat yang boleh menyebabkan mudah untuk saya kena jangkitan ke apa semua. So saya jaga dekat part-part tu. Lepas tu saya jaga saya punya emosi, saya jaga. Makan saya, soul and spirit. Yang tu yang saya jaga waktu tu. Sampailah mungkin masa tu saya penat ke, saya tak sure lah. Saya sakit balik. Saya ingat masa tu saya stop kemo last kemo saya bulan 11 2018. Lepas tu saya pergi balik hospital bulan 3 2019. So masa tu saya dah start demam. Lepas tu saya rasa saya kena infection lung masa tu. Sebab saya ingat a day before saya admit tu, saya pergi appointment dekat Perak. Saya ada appointment dekat Perak masa tu dengan Kak Nani. Kita orang pergi UTP. Ada appointment. So masa sepanjang dalam kereta pergi dan balik tu saya memang tidur. Saya memang tak boleh buat apa. So masa tu Kak Nani dengan Abang Nafi pun diorang pun dah risau. Diorang kata diorang nak hantar saya pergi hospital terus direct. Waktu tu saya cakap tak apa Kak, saya okey lagi. Saya kata tapi saya janji esok saya pergi hospital, saya cakap. So malam tu saya pack. Sebab saya dah rasa dah ni kalau pergi ni confirm dia tahan ni, saya cakap kan. So saya dah pack. Tahan betul kena rotan lah. Pergi hospital. Saya pergi pagi tu saya pergi office tau, meeting. Betul pergi hospital. GH lah. Lepas tu kena tahan. Je. Tak, lepas tu saya nak tahu progress you punya sel tu. Macam mana sel kanser tu? Sakit tu? Masa saya pergi tu lah baru saya tahu. Sebab kan saya defaulted tu saya dah tak ada check up. Okay, so saya tak tahu. Lepas tu? So saya, itulah yang saya dia check? Admitted. Lepas tu doktor cakap dengan saya tau. Doktor kata dia dah suspect jantung. Dia dah marah lah. Dia kata, dia tak marah lah. Dia kata, you tahu tak risiko? Dia cakap. Dia kata risiko. Dia cakap, kenapa you defaulted? Soalan dia, kenapa you defaulted you punya treatment? Dia cakap kan. Tapi you cakap betul lah. Saya cakap doktor saya tak tahan, treatment tu sakit sangat, saya tak boleh extend dia punya sakit tu. Saya cakap tu dah dia cakap dengan saya. Dia kata diorang suspected saya punya cancer tu
dah sampai ke jantung waktu tu. So dia nak jumpa husband lah waktu tu. Nak apa? Beritahu lah. Nak bagi tahu lah. Saya dah speechless juga. Tapi saya dah, sebab saya cakap, okay Mi, engkau yang decide, so whatever it is. I rara lah. I responsible and accountable on my attitude, role and action to get my result lah. Betul lah tu. Okay. So saya cakap, okay saya accept je. Saya cakap kan. So masa tu saya dapat tahu tu, saya terus inform family dengan tim lah, bagi tahu. So saya demam Cik Aziz, masa saya sampai saya demam. So doktor ni lah pakaikan drip semualah, nak tunggu di balik next proses semualah. Lepas tu saya cakap dengan nurse, kak saya ni tak makan lagi, saya cakap kan. Saya tak makan lagi, boleh tak saya nak pergi makan, saya cakap. Lepas tu dia kata, okey boleh, tapi awak jangan pergi jauh-jauh dia cakap. Saya cakap, okey kak. Takkan budak ni, takut lari ni. Jauh-jauh. Saya boleh ambil gerak balik office. Dia cakap, kau lari hospital Mediana. Saya punya risau. Lepas tu? Sebab barang-barang saya dekat, barang-barang saya semua dekat kereta. Saya kan bawa kereta ke office. Lepas tu pergi hospital saya tak drive. Lepas meeting, siapa yang pergi hospital? Makcik hantar saya pergi hospital. Sebab masa tu saya nak drive. Lepas tu diorang kata, tak payah. Kau tak payah drive. Abang Mama dalam kereta? Mama dalam kereta. Lepas tu yang balik office balik lah? Ya. Lepas tu, saya ni kan punyalah takut ni. Beranulah kat tangan ni kan. Ni kalau kantoi ni memang aku kena angkut ni cerita dia. Saya sampai office, Kak Nani dengan Abang Napi office. Lepas tu, Kak Nani dah nangis-nangis dah. Lepas tu saya cakap, akak tenang je kak. Saya cakap dengan dia, akak tenang kak. Akak tak kuat, saya pun tak kuat ni. Saya cakap kan. Kak Nani dah nangis-nangis dah ni. Kak, tak apa kak, insyaAllah tak ada apa-apa ni. Saya cakap kan. Saya pun saya masih ada feeling Allah tu maha baik saya masih ada, saya believe benda tu kan. So, lepas tu diorang hantar saya pergi. Dengan beg-beg semua? Beg-beg pergi hospital. So, 2 hari saya kat sana. Doktor buat HR CT scan. HR CT scan ni lung lah, untuk lung. So, masa buat HR CT scan tu, doktor tanya saya, dia kata, you punya batuk tu dah berapa lama semua. Lepas tu, saya memang ada asma. Ni, bila saya sakit ni, dia jadi worse lah. Jadi worse. So, lepas tu, dia buat scan tu, lepas result keluar, dia cakap, you punya case ni miracle sangat, dia cakap dengan saya. Dia kata, you punya case ni miracle lah, dia cakap kan. Dia kata kita tak nampak lagi any cells yang aktif, dia cakap. Tapi dia kata, you punya lung you ada fibrosis. Fibrosis ni dia macam kerosakan lung sikit lah. Sebabkan, lepas tu saya tanya, doktor sebab apa? Dia kata, salah satunya sebab ubat yang you ambil. Oh, maksudnya ubat tu, kemo tu efek benda lain pula? Ya, betul. Ubat kemo tu memang ada side effect je Aziz. Sebab okey, kalau tengok pattern ni tadi, saya tak tahulah sebab benda ni saya pun ada juga belajar. Bukan belajar lah, kita buat pembacaan kan. Sebab kita dalam bidang takaful ni, kita kena study lah. Kadang-kadang klien saya pun ada yang sakit kanser semua. Kadang-kadang saya suka buat pembacaan. Dan antara benda yang salah satu faktor yang membantu untuk memproses cepat untuk recover ni, salah satu kan, adalah dari segi mental lah. Betul? Yang tu saya setuju. Betul Yang tu saya setuju. Sebab orang tanya saya, so bila orang tanya saya kan, saya tak complete, kemo saya tak complete. Lepas tu saya tak makan ubat, Cik Aziz, saya tak ada suplemen. Lepas tu saya ni budak yang sangat skeptikal dengan benda-benda medis. Yalah, ubat luar janganlah kan. Saya even Panadol ni pun kadang saya susah nak makan. Sebab kadang-kadang tu saya contoh terang, ada orang kadang dah sakit ni, sebab tu doktor kalau sakit jangan pandai-pandai ambil tanpa prescription. Orang jual MLM punya ubat jangan ambil. Itu kita tak tahu. Dia boleh cakap biasalah ubat tu semua kerja manis boleh semua. Satu ubat boleh baik semua. Senang no hidup kau jual benda ni kan. Sebab saya ingat masa waktu saya sakit tu, masa tu ada tengah popular sangat ubat keladi tikus, redi tikus tu. Mak saya, dia nak beli kan tau. Lepas tu saya cakap, saya tak nak. Saya cakap kan, tak apa. Saya cakap, saya continue je dengan treatment hospital ni. Saya cakap kan, saya memang skeptikal sikit lah benda-benda macam tu. Okey. So, lepas tu bila doktor tengok dah okey, jantung pun dah tak beri ke jantung semua, everything? Okey, yang tu dia baru tengok dekat lung tu lah. Memang tak nampak apa-apa. So, lepas tu dia bagi saya appointment untuk PET scan lah. PET scan ni yang boleh nampak sekecil-kecil sel tu. Okey. So next ni saya pergi PET scan. Dekat PET scan tu lah result saya keluar. Memang tak ada evidence, no evidence
on any malignant cells. Oh, So alhamdulillah. saya masa tu syukur, alhamdulillah, saya cakap ya Allah, terima kasih sangat ya Allah bagi saya, dia pulangkan balik saya rezeki sihat tu. Okey. Dia tak pulih, dia tak cure. Yelah, sel kanser tu still ada, cuma dia tidak tak aktif. So, maksudnya you still kena jaga makan, you still kena jaga rehat, you still kena jaga you punya lifestyle, emosi semua, everything. Okey. So now kita part yang last sekali yang kita sembang masa yang dekat dalam meeting tu pasal ubat. Pasal ubat.